my YouTube channel, Lily Isabel. Risau. Hey, hey, this is Lily Isabel. Hey, hey, hey. Welcome to my channel, Lily Isabel. Assalamualaikum. Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Lily Isabel. Risau Tiber. Okay, so guys, macam yang korang tengok tajuk tu, kita orang nak celebrate, nak bagi surprise dekat Cik Lily punya adik bongsu. Tapi memandangkan kita bukan lupa, disebabkan benda tu macam rushing, jadi saya dah sempat buat dia punya intro. Cik Lily akan cerita lah perjalanan tu macam mana. Okay, so kita nak celebrate birthday adik Cik Lily ni. Cik Lily ada pergi kat KL, tapi saya beritahu dekat adik Cik Lily, saya dah nak balik dah Terengganu, saya pergi sekejap je. Padahal saya dekat KL lagi. And then kita buat surprise dia dekat Halab. Makanan best doa, memang best, tempat pun selesa, sangat selesa. So jom guys, kita tengok apa yang berlaku masa kita nak buat surprise dekat adik Cik Lily tu. Okay, Hani, happy birthday to you. Semoga yang baik-baik sahaja untuk adik bongsu ku ni. By the way guys, kalau korang tengok kita orang ni macam kepala gila sikit, maaf lah, biasalah adik-beradik bila bertemu kan, dia akan jadi keluar perangai yang gila-gila tu. So kalau ada terkasar bahasa tu, itu adalah gurauan adik-beradik yang mesra, orang kata yang mesra. Okay, Simon, let's go. So tak apalah, kita tengok dulu konten ni macam mana. On sudah on, berjaya tak berjaya buat surprise. Korang kena tengok sampai habis. Yang mana belum subscribe Cik Lily, tolong subscribe Cik Lily dulu. Okay, so let's go. Dalam. Sorry. Kek tu bagi ke Wait a minute. Who are you? Aduh, hai. Halap sembuh. Jauh bodoh jalan. Kita nak halap lain, dapat halap ni. Okay, weh, order lah cik, order lah. Order. Okay, order okay. Oh, kenyang. Mudah salam pun aku. Orderlah nama kapal dia masing-masing. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Kita tengah order makanan. Sebenarnya kita orang ni nak buat celebrate birthday, nak buat surprise untuk birthday adik saya, Hani. Dia tak tahu lagi lah kita nak buat surprise ni. Okay, so nanti kek akan sampai ada mastermind macam biasalah. Tukar booking, harap tukar booking ni dia tolong tukar bayar sekali. Okay, Hani. Kau tukar ikut. Yang penting tenang. Oh ni kau tukar perabi makanan. Halap. Oh ni kau tukar senyum. Okay. Ni mangsa. Okay, so kita yang kakak kita ni dah pakai dengan Fira. Okay, dah pakai dengan Fira untuk surprisekan Hani. So kita tengok on guys.
Tengok. Jadi silang air gula dia. Dia not fresh tak? That's great. Ada ni tea, okay? Tea yang kita favourite guys. Ni tea favourite saya. Sebab dia ada rasa cengkeh-cengkeh. Macam tu. Tiber. Semua nak retard. Okay, ni kunafa dia. Aku nak rasa kunafa dia. Tapi ni mulawak. Great. Orang nak apa? Siap ni dah dulu jauh. Sedap. Sedap. Orang nak apa? Orang nak apa? Orang nak apa? Orang nak ni? Nak ni? Nah. Makan. Makan. Cicah. Orang nak apa? Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Wow, mak sampai dah lah. Telah menjelma cinta dan Wow, ni. selalu dalam mimpimu. Makan. Bilang kamu Adik suap abadi dak sikit, okey? Jangan abadi dak. Suap abadi dak. Dia abadi dak rasa sikit. Boleh? juga nanti harapan di hatiku. Bawalah diriku Sampai. Tapi soal kita orang dah lapar guys. So kita dah ada yang kita curi-curi makanan tu. So let's eat guys. Okay guys, so sekarang ni diorang nak keluarkan kek. So orang depan saya ni dah tahu betul muka aku kat depan ni, okay? So inilah mangsa kita guys. Kita dah bagi tahu orang tu untuk prepare. Happy birthday! Hey! Happy birthday! Happy birthday! Jom. Aku nak kena pakai mic balik. Sabar. You pakai Yang ada lagi nak? Ada. Yang dua kan? Dia dah ikat kan? Okay. Aina tolong record. Kejap ni.
Kau penyeri dalam hidupku. Ku akan menjagamu Okay. tiada. To you. Jauh aku mari daripada Terengganu nak celebrate birthday mu. Ni. Tadi desa. Okay, desa. Okay. Woo. Okay, so kita dah surprise. Aku nak makan pula malah pelayar aku lapar. Bagilah dia orang bergambar dulu. Weh, nak ni. Apa benda ni? Gila. Ya tu. Baru tahu tak muka dia sendiri. Okay, kek tu. Kek tu yang sponsor ni kek Didat Didat tengok kat sini Didat. Ni Didat sponsor. Dia kata Didat serius ni Didat nak sponsor kek Buswani. Ya, untuk kek. So kek ni dia sponsor oleh Didat dan orang pertama yang biasa akan rasmi macam biasalah. Kalau bukan Aura. Kita bagi Buswani dia potong sementara kita tengah menjamu selera. Aku dah kenyang ni sebab buat makan. Tu ambil. Yeay. Tu ambil sudu ni. Buswani letak. Coklat dia, okey. Ambil tu. Alright. Sedapnya makan tu. Dia ni memang hantu kek Kak Mu. Guys, saya nak bagi hadiah dekat dia sebelum birthday saya dulu. Saya kena settlekan dulu misi ni, okey? Sekarang ni Aina tengah on. So sekali nak bagi hadiah dekat Hani, tahu tak? Jadi nampak dah ni? Kat bawah ni. Tapi aku nak bagi dekat kakak aku juga. Birthday dia aku dah bagi. Dia tak tahu pun. So jom. 1, 2, 3. Hani. Bodoh. Mu jangan nak bagi aku sensor banyak. Ni hadiah aku daripada mu ni. Dia hadiah ni tak mahal pun kan, biasa-biasa je. Aku harap dia berguna lah untuk mu Mu kan nak benda yang berkekalan. Buka kat rumah dah apa. Buka kat rumah buka lalu. Kaya buka lalu buka kat rumah je. Bahaya kan tiba-tiba buka boxer ke benda ke. Lepas tu kita ada selagi hadiah. Oh. Tidak je. Oh. It was at this moment that he knew. He fucked up. Aku dah hadiah. Berdoa lalu mu buy one free one. So ni hadiah untuk dua orang ni. Aku berhutang. So settle lah hutang. Ni wish birthday dulu baru mu dapat Thank you. Okay. So harap saya mu suka. Ya tu. So settle. Hutang tu settle. Bodoh. Jamuh kita makan, kita share. Jamuh dah. Makan kek. Baru rasa ni.
So semua saya dah settle. So Ciri nak spend time dulu. Okay, kita nak off record. So guys, thank you Kira. Ini yang kata apa di sekali tabu. Ini terus bayar. Air belaka bagi minyak ke aku saya semua simula. Perempuan selai lah. Itu saja daripada saya, perempuan selai. Cepat. Risau. Okay guys. So, itu saja daripada saya, perempuan selai. Jangan lupa like, share dan subscribe Lily Isabel channel. Follow rapat-rapat, okay? Apa tagline saya? Wah. Lagi sekali. Okay, so jangan lupa like, share, ramai okay, content celebrate surprising my little brother, okay? So tagline satu kali guys. Risau. Tok Mung. Lagi sekali. Hey guys, welcome back to my YouTube channel Lily Isabel. Risau. Yelah, saya malah pula yang saya paling gila belaka So, Risau mak aku. bye guys. Bye. Oh, cakap jawab anxiety. Hey, this is Lily Isabel. Hey. Tall girl energy, big dreams, and a heart that never gives up. Si orang wanita sekali yang percaya setiap hari adalah peluang baru untuk grow and glow. She has her own class, so never underestimate her. I may look quiet at first, but once you know me, I'm full of energy, passion, and good vibes. Mulut kadang straight to the point, fake, but hati always sincere and real. I believe in working smart or hard. Progress is still progress. I don't compete, I improve. I don't chase people, I attract the right ones. I give full energy to people who give the same energy back. On this channel, we grow together, learn together, and celebrate small wins together. Real life, real journey, real me. So if you're ready for positive vibes, self-growth, and a little bit of fun, you're in the right place. Welcome to my channel, Lily Isabel.